bila kawan-kawan saya yang hafal Quran pun dipanggil dengan gelaran contohnya Sufyan Al-Hafiz. Adakah jauh lagi tu? Kan kalau yang apa persamaan dia Ustaz kat sini? Adakah memberi makna yang sama ataupun yang mengetahui ataupun yang menjaga ke hafaz Al-Quran itu kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali sebenarnya kalau istilah orang yang hafal Quran, istilah yang ulama guna adalah al-hamil. Al-hamil li kitabillah. Al-hamil. Sebenarnya asal usul. Maksud bila al-hafiz, maksud ulama zaman dulu adalah yang hafal hadis. Al-hafiz itu paling sedikit minimum hadis yang dia kena hafal adalah 200,000 hadis. Baru dipanggil Al-Hafiz. Baru dipanggil Al-Hafiz. Okay. Dalam ulama, dalam beberapa bait ulama menyebutkan Al-Hafiz terakhir adalah Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu meninggal tahun 911 Hijriah. Kita dah 1446. Kan? Jadi ada yang kata Imam Al-Hafiz As-Suyuti adalah hafiz yang terakhir yang hafal 200,000 ke atas hadis. Tapi tahun 1960 ada seorang ulama yang meninggal bernama Al-Hafiz Sayyid Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Dia digelar Al-Hafiz juga. Kerana apa? Kerana dibuktikan beliau menghafal lebih dari 200,000 hadis. Sebab menurut riwayat yang saya tahu dari guru-guru saya yang mengaji dengan dia, kata dia memang hafal kutubus sittah. Kutubus sittah tu kan boleh hafal sanad, matan dan syarah. Jadi memang betul-betul hafiz lah. Bahkan guru saya yang lain kata bukan hanya dia, adik dia juga iaitu As-Sayyid Al-Hafiz Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Dia guru kepada banyak ulama besar di Al-Azhar, bahkan di Maghribi dan lainnya. Juga digelar sebagai Al-Hafiz kerana dia juga menghafal. Bahkan guru saya yang saya kenal yang memang masih hidup ni, tanya dia betul ke dia Al-Hafiz? Dia jawab simple je. Aku ngaji dengan dia Sahih Muslim, kan? Sidi Abdullah ni, Sidi Abdullah Ghumari ni, aku ngaji dengan dia Sahih Muslim. Bayangkan dia mengajar ni tak pakai kitab, dia hafal matan, dia hafal sanad dan dia hafal syarah. Macam ni je. Duduk macam ni je. Ini guru saya yang masih hidup ni, sekarang di Pensyarah Universiti ni, dia hadir pengajian tersebut dan aku jadi saksi. Dia kata tu, aku wallahi dia kata, aku jadi saksi dia memang hafal. So benda tu. Itu cerita dia lah. Okey, tapi itu hafal hadis. Cuma ulama, orang Malaysia banyak menggunakan Al-Hafiz mungkin kerana firman Allah SWT, inna nahnu nazalna az-zikra. Zikra tu maksud sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra iaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan sungguhnya kami juga bagi Al-Quran itu yang akan menjaga. Mungkin atas alasan ini lahafidhun, dan perkataan Allah SWT akan menjaga Al-Quran, means Al-Quran tidak akan hilang sampai hari kiamat, which is today the reality. Kita tahu bahawa Al-Quran masih boleh saya kata berjuta umat Islam yang menghafal Al-Quran, dan kita di Malaysia masih memperjuangkan melahirkan para hufaz-hufaz, dan Alhamdulillah kita masih ada banyak hufaz-hufaz yang berkaliber dibandingkan negara-negara Islam yang lain, walaupun tidak merendahkan negara yang lain, tapi Alhamdulillah kita konsisten melahirkan para hufaz. Maka sebab itu kita panggil orang-orang yang menghafal Al-Quran ini sebagai hafiz, jamaknya hufaz, orang-orang yang hafal Al-Quran. Berdasarkan itu. Jadi tak ada masalah kerana secara literal hafiz iaitu yang memelihara Al-Quran. Sebab bila dia hafal Al-Quran, dia memelihara Al-Quran. Ini. Tapi bila dengar sejarah yang Datuk Dr. Aiman cerita tadi, macam tingginya level menghafal hadis kan, sampai of course orang takkan menghafal hadis selain setelah menghafal Al-Quran. Ini bukan saya ni ahli hadis tapi pakai Google, pakai Syamila, pakai komputer kan. Dia tu bukan. Ini memang betul-betul hafal. Jadi kalau bahasa Imam Subki tu kalau masih menggunakan
kitab untuk menilai hadis, itu namanya bukan ahli hadis. Orang yang digelar ahli hadis ni yang memang hafal. Ini bahasa Imam Subki. Of course kita ni jauh lah. So, kita ni hafiz pun tak, apa pun tak. Kita ni ahli punah ranap. Habis. Aduh. Dari segi murajaahnya itu, kalau Quran kita tahulah dia orang murajaah Quran berapa juzuk sehari. Kalau hadis ni macam mana? Okay. Sebab itu kalau ulama-ulama dulu dia ada majlis sama hadis. Majlis sama. So majlis sama ni bila dia orang menghafal, dia orang memang konsisten setiap hari. Kalau dia bahagi hari dia tu, dia ada waktu mungkin lepas asar ke, mungkin lepas subuh ke, di mana murid menghafal datang tasmik hadis dengan dia. So ini peluang untuk dia murajaah dan murid menghafal tasmik hadis. Zaman dulu memang macam tu. Ulama kita takkan berhenti menghafal. Kalau belajar sejarah Al-Azhar, Universiti Qarawin, Zaitunah, syarat nak masuk Universiti Qarawin zaman dulu ni kena hafal Al-Quran, kena hafal Mudawanah Imam Malik kerana mereka bermazhab Maliki, kena hafal Majmu' Muhimmatul Mutun dan kena hafal hadis. Zaman dulu. Kita sekarang ni saya bagi contoh kat UIA tu tak cakap lah hafal apa hadis tu berapa, hadis 40 pun kadang tak lepas. Dengan matan, dengan sanad, dengan syarah. Ni dulu semua benda kena hafal. Sekarang ni banyak diskaun. Banyak